Aku cakap nanti boleh buat podcast Aiman Mahmud. Podcast Aida guys. Dua ping. Satu, dua, tiga. Hi guys. Welcome back. Hi guys. Welcome back to our channel. Hari kita orang akhirnya kita orang berbuka bersama-sama. Yay! Kita orang ada sama special hari ni. Kita orang bukan berempat tapi berlima. Sekarang kita orang ada dekat apa nama dia? Coffee. So boleh tengok sekeliling kita. Boleh tengok memang ramai kita. Nampak kafe jatuh. Okey jatuh. Saya introvert tau, nak minta kerusi pun lambat. Nak minta kerusi je pun. Dia pun macam kena main tak tadi like. Patutkah kita review kerusi kita? Dia macam ni, kita tengah borak-borak tiba-tiba member sebelah makin menurun. I rasa saya nak interview orang yang tengah pakai kamera ni. Nak cakap apa sekarang ni? So kita ada tetamu khas kita hari ni. Ini dia. Tetamu khas dia, tetamu lama dah. Kita akan interview editor kita. Sepanjang you jadi kita orang punya editor, inilah tetamu khas kita. Cakap apa? Sudah perkenalkan diri. Saya Aida. Tu tadi kata bukan. Macam mana berbuka dengan kita orang? After a few, berapa lama dah tak jumpa sebenarnya? Rasa macam PKP hari tu kan? Taklah. Okay, so memang dah lama dah tak jumpa. So macam mana berbuka dengan kita orang hari ni? Lambat je, lambat. Kita buat macam mangkuk dia kan. Lepas tu tangan dia penuh dengan macam. So kalau you ada macam, you rasa air tangan dia memang original macam tu. Kembali kepada editor, sambung balik interview kita pada hari ni. Apa perasaan you setiap hari edit video? Awal-awal tu okay, tapi tak ada tangan tu. Ada punya tersirat dia. Tersirat ke tersurat? Sirat lah. Tersirat dia pakai hand sock ya guys. Lepas ni kita akan lebih berhati-hati. Selain tu okey je. Bagus dah buat jaga aurat kita. Alhamdulillah. Hashtag tutup aurat guys. Buat dah luahkan perasaan dia. Terseksa je nak edit. Lepas tu kita akan lebih berhati-hati. Okay, iklan sekejap. Kita dapat review air Coffee vanilla, Coffee hazelnut, strawberry cooler, hazelnut, vanilla caramel. Saya boleh minum sebab manis. Saya suka manis. Review air strawberry. Tadi rasa macam buat podcast tau. Kamu now iklan. Kita akan interview Ika dengan Aida pula lepas. Anda rasa? Terlalu PM lah. Guys, we are back. Kami daripada kumpulan Bahar Baik. Why did you pilih? Kami dari Pulau Raya. Kenalkan diri. Hai, saya Aida. Saya Alia. Yep. Saya Cutie Pie Najah. Saya Ika. Sekarang ni, walaupun kita orang selalu jumpa tapi Aida kita baru jumpa. Special guys. Lama sangat Kita tak jumpa. Kita sebenarnya tak tahu topik apa sebab kita orang macam tak ada plan, tak ada hal tuju. Kita akan cakap je suka hati. Throwback. Alia memberi idea untuk buat throwback. Kita orang akan cuba tak mention siapa-siapa dalam ni supaya tiada pihak yang tergurus hati. Macam mana pertemuan antara korang dengan korang? I rasa time budak baru. Masa kita makin berkurang. Kelas tu macam tinggal berbelas orang je kan time tu. Sebenarnya kan, I masuk form 3. I masuk kelas diorang ni. Lepas tu, kelas kita tak ramai perempuan pun. Kurang daripada 10 kot. Lepas tu, I masuk, I tak cakap siapa-siapa, I diam je. I rasa lepas-lepas exam macam tu lah, Ika banyak-banyak chat-chat kan. Tiba-tiba sekali tu Najah merajuk. Macam, I dah rampas ikan dari I. Tak silap I, Najah ada tulis surat dulu waktu birthday kot. Dia ada mention lah, dia kata waktu tu dia macam marah kat I. Sebab I kawan kat Ika. Najah kat jealous weh. Semua tak ingat. Ketika dia chat I, Aida, I tak tahu nak cakap macam mana. Dulu dia memang berkepit sampai gambar dekat sekolah. Kan ada uniform kena pakai sukan kan. Sebelah muka dia, sebelah muka Najah. Kita nampak, kita akan gelak dulu. Betul-betul. Waktu rehat, beja I kan depan sekali yang depan pintu. So kita akan keluar ramai pergi canteen, masuk balik, semua kumpul depan meja tu. Seorang tu dia akan provide sanitizer untuk semua orang. But Najah tak ada. Lepas tu dia balik sekolah, tiba-tiba result dia gila gempak. Rupanya dia study diam-diam. Dia buat comeback. Time tu bulan 6 saya jumpa Najah. Kedah dia sangatlah pekat, terlalu pekat. Suara dia slow. Sebab dia macam first kejut kan. Macam shock dengan ada yang tak pakai tudung. Macam shock gila. Saya ajak I ada soalan.
kalau you tak berkawan dengan I, dalam kelas you berkawan dengan siapa? I jumpa you je. You je di hati I. I nak cerita apa? I memang ada kat sini je. I dengan bag. I semua tak ingat. Tapi tiba-tiba tadi diorang mention slime. And then I macam, I teringat I macam pernah beli slime dekat someone ni. And then I baru ingat yang bag pernah jual slime. Kita orang tak pernah bertegur kat SK. Tapi Ada peralihan tadi antara tahu-tahu berkawan. Sebenarnya I dah kenal dah lama dah. Kan faham tak kenal tapi tak berkawan. Dia kenal I ke? Dia tahu kenapa I? Tahu baik sejak form 1, tapi I baru tahu dia baru macam berkawan dengan dia form 4 lah. I tahu dia form 1 sebab ada cerita. Ada cerita. Dia satu sekolah tahu cerita. Mungkin satu sekolah. Mungkin Guys, sebab famous guys. Dia sebab ada skandal. Siapakah dia? Rahsia. Persoalan kat sini mana price? I cakap apa? dia cakap sorry ya, gas baru sampai. Ika kat sebelah I. Okay, sorry, gas baru sampai. Meja mana ya? Meja belakang. Patah balik, Ika tanya, apa tadi fries habis Sabar je tadi. Kenapa awak suka makan fries? Awak fans Aman Hassan ke? Awak fans Aman Hassan ke? Apa? Sekarang kita cerita pasal PKP pula. Ada benda memalukan time online. Dan tu English, bukan misteri tau. Cikgu lain. Dia gabung. We gabung siut bangun pagi. Rasa produktif lah kan. Bukanlah excited untuk kelas. Macam ready lah kan untuk kelas. Lepas tu kita kena baca ayat ni. I buat lah benda tu. Lepas tu I punyalah confident baca ayat tu. Teacher tak bagi siapa-siapa lagi kot. I tak perasan mak I terbuka. So I baca balik ayat tu. Tapi tahu tak I baca dalam accent masalah ni dengan accent British way. I confident gila. You memang rela hati. Lepas tu tiba-tiba cakap macam, oh good macam tu kan. Rasa macam benda yang good ni. Lepas tu tengok WhatsApp Ika cakap. Lepas tu esok hari dia tak masuk dalam kelas tu. I pernah tahu masuk kelas Cikgu Shannon, I dengan cikgu je. Ingat tak pasal Roblox? Kita orang borak-borak dengan cikgu. Lepas tu cikgu ada mention satu perkataan ni. Apa yang aku dengar, cikgu cakap pasal Roblox. Aku dah excited dah, cikgu main Roblox. It's not Roblox, it's Roblox. And time tu Najah sangat excited. Dia bagi tahu kat I, wih cikgu saya pun main Roblox doh. Saya macam, ya ke? Sekarang ni mana fries? Gas baru sampai. Kan kita selalu hantar Najah yang last kan. Pasal setiap kali mak I tanya dekat mana dah tu, I akan cakap macam tengah hantar Najah ni, jam. Lepas tu mak I cakap alasan. So hari ni dia yang pick up kita orang. Akhirnya sampai juga. Okay, iklan jap. Kita orang tak ada memori banyak sangat dalam kelas. Sebab kita orang satu kelas tak lama lah. At least sampai sekarang lah kita berkawan. Jangan lupa jemputan kahwin masing-masing. Macam lain je. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Thumbnail